Sebab dia memang mau tengok rakyat Kelantan terus susah. Kalau begitu, mana dia slogan Satu Malaysia Najib Tun Razak? Mana dia? Dalam suasana ini, dia nak ajak kita duduk, marilah kita pakai elok. Ketika dia rompak kita, ketika yang sama dia ajak kita. Hadirin dihormati sekalian, dia cuma tinggal 2 peluang saja lagi. Kucar-kacirkan kerjasama kita, termasuk sumbat balik Anwar Ibrahim masuk penjara Sungai Buloh di atas tuduhan jenayah yang Anwar tak buat. Sekarang cara pun tak boleh mula lagi. Tangguh 2-3 kali. Sebab tangguh, Anwar minta semua bukti siasatan polis serah pada dia. Mahkamah kata serah kepada Anwar. Peguam negara kata tak mau, kami tak mau serah. Anwar kata mana videotape kondominium yang kamu kata aku buat kerja di situ. Hakim kata serah pada Anwar. Peguam negara kata kami tak mau serah. Anwar kata mana dia laporan doktor hospital Kuala Lumpur yang 3 doktor periksa budak Saipul, 3 doktor kata Saipul tak pernah kena liwat. Hakim kata serah dokumen itu pada Anwar. Peguam negara kata kami tak mau serah. Saipul buat laporan polis mengatakan dia kena liwat. Dia buat kenyataan pada polis. Polis ambil keterangan saksi-saksi. Anwar kata serahkan pada peguam saya semua keterangan itu. Hakim kata sila serahkan. Peguam negara kata kami tak mau serah. Sebab itu perbicaraan tak boleh mula lagi. Nak mula macam mana? Macam mana Anwar nak jawab? Anwar kena tuduh. Dia kena jawab tuduhan. Dia tak boleh depan hakim nanti, Anwar cakap bahasa itik, peguam negara cakap bahasa ayam. Tak boleh. Macam mana hakim nak buat keputusan? Dia mesti cakap sama bahasa, baru hakim boleh buat pertimbangan. Untuk itu, mahkamah tangguh lagi. Sehinggalah semua dokumen yang Anwar minta diserahkan oleh peguam negara kepada peguam-peguam Anwar. Itu yang pertama. Kita ada masa lagi. Yang kedua, di Parlimen beberapa bulan dulu, Anwar mendedahkan satu dokumen rasmi kerajaan. Bagaimana UMNO himpunkan semua jabatan kerajaan. Termasuk polis, termasuk Suruhanjaya Pilihan Raya, termasuk Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Anwar dedahkan di hadapan menteri-menteri UMNO dalam Parlimen rancangan jahat mereka untuk menjatuhkan dan mengambil alih kerajaan negeri Selangor daripada Pakatan Rakyat. Mesyuarat jabatan Perdana Menteri yang dipengerusi oleh menterinya hadir sama jabatan-jabatan kerajaan di negeri Selangor dan pusat menyusun rancangan macam mana nak rampas Selangor daripada Pakatan Rakyat. Anwar angkat dokumen itu dalam Parlimen, tunjuk depan muka menteri-menteri UMNO. Semua tunduk, tak berani angkat kepala. Anwar cabar, ini kerja siapa? Kenapa tak boleh tunggu rakyat tentukan? Kenapa nak rampas Selangor macam mana mereka buat Perak dulu? Hari ini terbukti pendedahan yang Anwar buat itu sedang dilaksanakan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Semua wakil rakyat Pakatan Rakyat Selangor disiasat oleh SPRM. Semua sekali mereka siasat. Termasuk yang disiasat seorang exco. Kerana disyaki mengedarkan 2,500 bendera Malaysia masa hari sambutan kemerdekaan. SPRM kata bendera tu tak diedarkan, tapi duit diklaim, dituntut daripada kerajaan. Maka SPRM tangkap pembantu dia, Teo Beng Hock. Tangkap Teo Beng Hock pukul 5 petang sampai 3 pagi besok di soal siasat. Hanya kes 2,500 bendera Malaysia. Istana Megah, Khair Toyo 21 juta. Suruhanjaya Pencegah Rasuah langsung tak pergi sentuh Khair Toyo. Hilang duit 12,000 juta.
Port Klang Free Zone, zon perdagangan bebas Pelabuhan Kelang, melibatkan pemimpin UMNO, pemimpin MCA, 12,000 juta duit rakyat hilang. Suruhanjaya Pencegah Rasuah tak siasat pun pemimpin UMNO dan MCA. 2,500 bendera yang harganya RM3,000, yang itu SPR siasat daripada petang sampai pagi besok. Akhirnya negara digecutkan. Budak umur 30 tahun, tunang dia sedang tunggu besok pagi nak pergi daftar nikah. Tunang dia seorang cikgu. Dia ni seorang anak muda umur 30 tahun. Sedang tunggu masa untuk daftar perkahwinannya. Pagi dia kena daftar pukul 8. Mayatnya ditemui jatuh tingkat 14. RM3,000 punya siasatan pencegahan rasuah boleh buat sampai macam ini. 21 juta rumah Toyo dia tak sentuh. 12,000 juta sandal Port Klang dia tak sentuh. Jet Sukhoi dia tak sentuh. Kapal selam oleh Najib dan Razak Baginda dia tak tanya. Tetapi RM3,000 bekalkan bendera, yang ini dia siasat. Sampai budak ini masuk dalam siasatan segar bugar, balik jadi mayat. Walaupun dia Cina, tapi nyawa dia tetap berharga kepada kita. Saya orang Melayu dan saya orang Islam. Teo Bung Hok orang Cina, bukan orang Islam. Tapi keadilan Islam itu menuntut kita menyuarakan kalau kematian dia secara zalim, yang zalim itu kita kena jatuhkan. Isunya ialah macam mana dia jatuh. Nazri Aziz kata dia bunuh diri. Siapa bagi tahu Nazri dia bunuh diri? Utusan Malaysia kata dia bunuh diri. Siapa bagi tahu utusan Malaysia dia bunuh diri? Kita kata siasat macam mana dia boleh mati. Kita tak kata Suruhanjaya yang bunuh dia. Kita tak kata dia terjun tingkap. Kita tak kata Suruhanjaya pilihan raya dalam bilik soal siasat bawa dia ke tingkap, ugut dia kalau tak cakap aku lepas. Kita tak kata begitu. Siasat kita kata. Nazri kata budak ini bunuh diri. Sekarang polis siasat. Siapa percaya polis siasat? Tahun 98, Anwar mata lebam. Ketua Polis Negara tumbuk Anwar. Sepak Anwar. Tendang Anwar. Tegajang Anwar. Tumbuk Anwar. Pijak Anwar. Karate Anwar. Mata lebam. Polis siasat. Polis kata Anwar safe and sound. Sehat dan selamat. Rupanya separuh mati. 3 hari 3 malam. Dibiarkan terkulai dalam bilik lokap. Dipindahkan daripada bilik lokap menerima rawatan Dr. Basanta. Anwar ditelanjangkan tanpa seurat benang pun. Dipindah pada malam itu. Siapa siasat? Polis siasat. Ada jumpa? Tak jumpa siapa pukul. Hari ini dia suruh kita percaya polis akan siasat macam mana Teo Bung Hok mati. Kita kata buat siasatan diraja. Najib kata baik aku buat. Tapi aku akan siasat macam mana cara soal siasat dibuat. Bukan macam mana Teo Bung Hok mati. Ini macam kisah di sekolah. Cikgu disiplin rotan budak. Tiba-tiba budak tu mati. Lepas tu tubuh jawatankuasa. Jawatankuasa akan siasat peraturan disiplin sekolah. Masuk pukul berapa, budak keluar pukul berapa, baju kena masuk dalam, kena pakai lencana. Yang itu dia siasat. Macam mana budak mati, tak payah tanya. Kita cuma tanya disiplin sekolah saja. Macam inilah yang dia nak kaburi mata rakyat. Rakyat nak Suruhanjaya siasatan, ya kami buat. Tapi Suruhanjaya ini takkan siasat macam mana Teo Bung Hok mati. Yang itu kita serah pada magistrat. Magistrat ini seorang pegawai undang-undang yang umur 20 tahun lebih. Baru habis mengaji universiti. Macam mana magistrat nak pangkat? Peguam negara yang akan rekomen.
mana ada majlislik nak buat keputusan yang bercanggah dengan kehendak kerajaan. Ini satu lagi penipuan yang mereka lakukan. Sebab itulah hadirin dirahmati sekalian, rancangan ini takkan terhenti. Kemenangan kita di Mani Urai tambah lagi geram mereka. Tetapi kita percaya kekuatan rakyat bertahan bersama dengan kita. Insya-Allah Mani Urai akan menjadi satu permulaan kepada kejatuhan rejim Barisan Nasional. Insya-Allah kita dengar pula pidato Tugu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.